Push Kawasaki. Ni motor-motor peronda pakai ni, yang carrying apa, yang bawa VIP punya kereta tu kan. Adalah kita polis, apa, motor polis macam ni. Tunggulah petang garang lagi lah. Alah, aku lupa pakai jam lah. Patut aku rasa macam kosong tangan ni. Kan dah jam. Ini memang standard lah kalau jalan nak mengalir ke Teluk Intan ni. Motornya besar, tak boleh potong kiri. Itulah kelemahannya kalau motor besar. Tapi kelebihannya pula tahan lama. Tu je beza dia. Tinggi nak buat exhaust macam tu. Risau aku tengok kereta tu. Masing-masing nak masuk gigi. Yang ini pun tak menyabur sampai terkeluar tak kereta. Oh, ni tak cukup jam lagi ni. Dia jam sampai Simpang 4 tu. Kalau pernah, sesiapa yang pernah tengok lah Simpang 4 traffic light tu. Ini jam biasa lah ni. Risau kadang-kadang. Dia punya busy tu, tak boleh buat bincang. Tapi suatu hari nanti pun mesti dia akan luaskan jalan ni. Tapi dengan cara macam mana aku tak tahu. Oh, dah roboh dah bangunan ni. CP-CP je. Aku menunggu semua. Jika kadang masuk kiri tu tanpa dan aja. Walaupun perlahan, bukannya orang nampak sangat pun. Bising juga. Tapi itu lah, kena buat macam tu, kena exhaust open. Oh man. Rasa nak jalan-jalan tu pun bangang lah pakcik ni. Senang kau ya. Kepala bana betul. Sabar je lah. Boleh je tegur pakcik tu, tapi aku ni jenis malas nak layan. So apa yang aku buat, aku viralkan je. Itulah cara aku. Tapi itulah, orang yang terpaling sentap ni datang menyerang. Engkau ni asyik dan menyalahkan orang, dan benda tu memang akan jadi. Kalau aku kena pun, aku yang sakit, bukan orang lain sakit. Salah kau ni. Kenapa banyak orang tua macam tu? Ramai juga. Uish, nak buat lah kereta kancil aku nanti. Dia bukan apa tau, kau tengah relax bawa kan, tiba-tiba dia masuk macam tu je. Dia macam tak nampak tau. Dia ingat kita buat slow. Kita buat relax ni, tak sedia pun tekan brake. Macam tangan aku ni kan, kalau aku keadaan relax, tangan aku macam ni. Kalau keadaan aku dah bersedia, jari aku macam ni lah. Itu baru betul.
Tapi masalah aku tengah relax. Benda tu mesti terjadi bila time aku tengah relax. Memang tak relax. Macam kereta depan ni tiba-tiba berit. Tak relax. Memang tak boleh nak nak santai-santai, tak boleh. Penat sebenarnya kalau kita nak adab. Nyawa bukannya peka sangat tentang keselamatan pemotoran ni. Sebab ni orang pun bukannya berasal dia ni kejap ke kiri, kejap ke kanan. Sebabnya orang pun bukannya selalu bawa motor. Kalau yang jenis bawa kereta ni, yang orang tak tahu keselamatan motor ni ke 50-50 macam tu, mati atau hidup. Entahlah. Kadang-kadang kita ni muhasabah diri aja. Tapi itu lah, kadang-kadang budak motor pun macam tu juga, main masuk aja. Sedap juga roti tu. Nanti lah beli. Nak jalan-jalan dulu. Panas melekat. Siapa mana? Lah, dia nak ke kanan terus. Dia pakai signal ke tidak? Aku tak boleh nak pandang. Sebab aku fokus ke kanan, apa ke kiri je. Motor apa depan aku ni? Macam ES-Spy. Mana dapat lampu ni? Kau dandan aku nak lalu sebelah kiri kau, barulah nak masuk. Padahal dari awal boleh bagi lampu kot dari jauh. Sebenarnya lagi bagus bagi signal sebelum sampai ke sempang tu tau, supaya orang belakang tu dah ready nak break. Ini tidak last minute masuk. Tak gila nama tu. Dah terkena katanya kita langgar. Pelik. Memang pelik. Tapi benar. Ni apa hal terlajak pula dia ni. Okey tak okey. Yamaha Sport. Gila lah. Tahu-tahu lori keluar. Sebaik aku tak pecut. Ya Allah, jalan. Asyik lah baiki je jabatan tu. Jalan ni tak nak pula dibaiki lah. Pergilah kau. Pergi. Nak buat laju kan. Aku follow belakang kau. Aku potong kau balik. Aku potong balik. Jalan tak menyedapkan langsung. Agak-agak tak jatuh lah Mamat ni. Situ banyak pasir. Nasib baik. Sini banyak pasir baik. Tak dibersihkannya. Nama je untuk jalan motor, tapi berpasir.
Allah, bawa keretanya pun. Ke bawah. Oh, aku tak ikat weh. Aduh. Cukup ni. Jom lah naik highway. Lama tak layan. Woo, my corner. Aku nak bezakan lah orang benci ataupun haters lah kan. Orang haters ataupun pembenci ni, dia takkan kesudah dia benci kau tau. Dia akan datang dan datang lagi. Dan dia nak pastikan kau jatuh. Tapi cara dia buat tu dah macam budak-budak, stay membenci. So kalau dia benci betul, dia takkan kembali lah, orang kata kan. Dia akan block channel kau, dia block kau punya media sosial. Itu baru betul orang matang lah kan. Tetapi nak bezakan orang tak matang, dia stay datang dekat kau punya channel. Dia stay tengok kau punya story kau punya channel. Kau tak rasa pelik ke? Nampak sangat dia tak matang tau. Kalau dia matang, dia takkan datang. Kalau dia matang, dia takkan komen. Kalau dia matang, dia tak rasa marah pun. Dia anggap macam benda kecil ni, buat apa ambil tahu. Dia select je video kau, dia tak nak ambil tahu. Tapi dia stay tenung tau. Dia sakit hati tengok video kau, apa yang kau cakap, apa yang kau sebutkan. Dia stay datang. Sebab itu aku pernah berkata masa tu, mereka ni masih tak matang. Orang yang matang je yang tahu. Walaupun dia digelarkan dia sudah berkahwin katanya. Alah, aku kata orang berkahwin pun tak ambil tahu lah hal-hal dunia-dunia media sosial. Ambil tahu pun gosip biasa je. Masing-masing ada kerja tetap. Ini tidak, asyik lah datang dekat channel aku, stay komen. Tapi yang bagus komen dia tu, semua orang tak nampak. Sedih kadang-kadang tengok orang macam tu. Ducati. Servis saja pun dah 800. Itu pun tengok tengok bengkel juga. Timing bell. Kalau Ducati Monster ke kan, dia ada timing bell macam kereta sikit. Minyak pun dia tak boleh pakai minyak nipis sebab enjin ni jenis kasar.